Dah kumpul emas tapi tak boleh fizikalkan? Kejap. Untuk pengetahuan Tuan Puan, emas yang kita kumpul dalam account Gap adalah 100% berdasarkan emas fizikal. Akaun emas Gap ini adalah satu platform untuk kita menabur emas dengan bajet kita sendiri. Dengan RM100 saja, semua orang boleh menabur emas. Pekerja-pekerja kerajaan, swasta, abang-abang GrabFood, Foodpanda, seluruh rumah student, pendek kata semua orang boleh menyimpan emas bila ada IC dan juga MyKit. Bila geran emas Tuan Puan dah cukup, Tuan Puan boleh arahkan sistem untuk fizikalkan emas dalam bentuk gold bar, dinar dan juga barang kemas. Emas akan dihantar terus ke rumah melalui pos perinsurans bagi berat 21.5 gram ke bawah. Untuk geran yang melebihi 21.5 gram, Tuan Puan kena set appointment untuk collect emas Tuan Puan di branch berdekatan. Nak buat appointment macam mana pula? Boleh set sahaja di akaun emas Gap Tuan Puan. Sebagai contoh, ini adalah item 1 dinar. Jadi, Tuan Puan boleh menabur dulu dalam akaun Gap sehingga cukup 4.25 gram. Selepas itu, boleh terus fizikalkan emas. Tuan Puan hanya perlu bayar kos premium RM10 dan juga shipping fee sahaja. Nak mulakan simpanan RM100, boleh terus hubungi saya untuk saya bantu sebaiknya.